Hari ni 15 hari bulan 8 2026. Hantar itik salai 100 ekor ke Rantau Panjang Kelantan. Lepas tu kita pergi Kota Baru Kelantan. Okay guys, kita si RM263 penuh. Guys, kita sampai kat mana saya pun tak tahu lah. Tapi semua jual jagung kat sini, nampak? Jagung, semua jual jagung. Jadi kita belilah. Mungkin jagung Kelantan agaknya. Jagung apa? Kelantan? Sini Dia panggil jagung apa? Sugar King. Sugar Sugar King. King. Oh. Jagung manis lah. Jagung manis ha. Letak dalam tom yum ya. Letak dalam tom yum. Tom yum. Yang tu jagung. Jagung baby. Oh, baby jagung ah. Jagung. Baby jagung 15 Okey. Okey. Bos 45 ya. 45 ya. Yang ni 11 10 ya. Dah sampai dah Tuan Pres kita. Ayah ingat sikit. Mantap. Susah betul dia nak boleh makan sendiri dia masak. Terima kasih. Timur ada, tomato ada, cili ada, nana ada. Apa nak semua ada. Acik beli yang itu RM20, cakap betul je. Walau dia heat dia tinggi. Lepas dia jadi minyak pecah yang kita buat dulu tu. Dia baca pecah minyak. Dia pecah minyak Memang sedap. Tapi memang sedap. Dia berayak. Memang sedap. Dia masak lama. Hasil rembatan hari ni. Sekarang dekat Kota Baru Kelantan. Pergi ke Dalam 200 meter. Boleh? Jangan yang bau siap lah. Sekarang dah berapa ekor itik ni bangunan. Tengok. Saya ingat itu air rendah. Turun naik tinggi Berapa tingkat ni? 4. Oh, semua duduk dekat bangunan besar ni Ini kalau macam ni di Kelantan buat ni berapa habis? 1 juta lebih. Ni pun kita buat cash kan, tak ada hutang. Ya. Tu yang seluruh. 1 juta lebih dah dapat besar, Mak. Ini abang punya. Ini abang punya 3 pintu homestay. Asal dia buat untuk dia dulu sebab dia kerja jalan balik kan. Jadi homestay ni. Jadi homestay kalau dia balik dia duduk lah. Homestay. Cantik lah. Berapa harga? Kalau anak besar ni RM1,000 je. Oh, besar tu. 1,000. Tu. Kalau anak tu. Dia gigit tak? Kau ya? Kalau nasi dapat kembar. Dapat kembar. Tak ada satu je lah. Ha. Lain? Benda lain? Saya tu hari pergi expo, dia orang buat minyak. Minyak landak. Minyak landak. Kalau dekat Kedah ni landak. dia. Oh. Lepas tu dia punya tu pun dia orang jual. Sebenarnya kalau jual daging tu aku je jual daging. Ya, tapi sebabkan production dia tu slow. Pulas. Oh, macam tu. Saya ambil yang panjang. Oh, macam tu dia pulas. Dia Terima kalau betul dia kasih. senang kita, dia undur ni. Dia undur, dia langgar je. Dia langgar. Bila dia kena kita tu, duri dia masuk, dia tercabut lah. Anak Oh. Punya rangsangan. Faham. Jadi kalau macam ni dia tak serang lah. Ui, cabut lagi. Dah lama bogel. Dia tumbuh macam rambut lah. Ini semua tempat benih. Beli ikan. Benih ikan. Makna air memang daripada Sungai Pam. Kenapa masuk? Okey, faham. 5 kilo dah ni. Ayo. Sampai bertelur dah itulah. Tak boleh jual. Kita cakap itik daging ni bukan game. Kalau bukan game. Bukan senang. Saya cuba buat projek. Tu kadang-kadang saya dalam grup kan macam kasar bunyi. Tapi realitinya macam itu. Ini pun nak bagi makan ni lah ni. Ya. Tapi saya pun nak sendiri lah. Sendiri. Tapi nak sendiri semua sekali. Ya. Tak larang dia berbulu tu ambil mesin tu. Ya. Tidak besar sikit awak hantar kat kedai tu. Jual kat dia.
jual anak. Jual anak kat dia. Sebenarnya kalau anak, orang ada je CM tanya nak. Ya, ya. Macam ni satu hari 20 sen awak charge. Ha. Oh banyak tu tadi kita tengok banyak udang galah. Yalah, mi udang. Mi udang galah. Besar tak? Tengok. Oh, macam tu. Oh yo. Bawah ni pusat jualan. Dia buang ni Lebih kurang gitu lah. store semua. Oh ni tempat tetas telur tu. Jelas nanti nak tanya nanti. Ya. Mesin vacuum, mesin potong ikan. Mesin steamer pun kita beli juga. Steamer pun beli juga. Retort Belum lagi. sebab tak tahu guna apa. Oh, tapi kalau tengok sekarang kan banyak produk more tu retort ready to eat. Kalau buat retort harga naik lah. Dah tentu punya. Sebab kos dia lebih tinggi kan. Ya, Dari sudut elektrik lah. betul. Lepas tu cumanya bila kita ada mesin retort tu yang saya nampak lah. Ni cerita je lah kan. Kita boleh buat banyak produk yang boleh tahan lama. Macam contoh awak ada ikan, boleh buat mungkin ikan patin ke apa ke, masak lemak ke apa ke, dah retort. Tinggal koyak plastik, Faham? makan je. Awak buka kedai mesin pula. Betul. Import masuk. Mesin cabut bulu yang biasa orang beli. Bulu kat sana tadi. Mesin orang tebu banyak pakai, mesin kelapa, Jual jual mesin mesin. je. Lagi Lagi untung. untung. Online. Memang tak basi. Sekarang online pula. Awak letak je platform Shopee dengan TikTok, order awak bungkus balik. Benda dah bungkus kan? Awak tinggal tampal je, pam. Airway bill, post balik. Tapi jangan beli yang macam gini-gini. Maksud saya yang keperluan semasa orang sekarang yang saya nampak macam, yalah, benda-benda yang orang memang pakai. Mesin sila. Awak beli tu 5 biji, habis. Kan? Drilling machine. Tadi mesin. Lagi untung. Ha. Sebab benda ni mana expired. Ya betul, tak rosak. Awak beli simpan, letak iklan Shopee, TikTok, online, Facebook ke apa, bantai lah. Awak buat lah. Aqua machinery ke apa ke. Kalau orang tanya, ada tak jual mesin ni? Boleh, kita ada jual, mau order. Tu sajalah. Minta deposit. Standard Cina buat kan? Ya. Minta deposit dulu. Memang hak deposit tu memang hak harga mesin tu dah. Kalau mesin tu awak beli 2,000, awak minta tu deposit 2,000. Berapa harga jual? 4,000. Ya. Lagi senang. Betul? Core machinery. Barang tak payah banyak. Awak mau kepada katalog je. Label editing balik. Mesin cuci telur, mesin ni, sila. Apa benda lah, mesin tebu, mesin kelapa. Perah kelapa, plus santan. Sekarang banyak orang cari. Yes, boleh keropok lah. Cap kapal. Orang pula. Kita sedekah kat orang lagi. Kita ambil satu je. Kita panjangkan. Ya. Kalau jual mahal, kadang-kadang air pun dah keruh. Oh. Ya. Kita dekat rehat dan rawat Arena Argo Musang Selepas 4 jam setengah perjalanan daripada Kota Baru menuju ke Seremban. Almost lagi 3 jam lebih lah sampai Seremban. So kita makan dulu lah. Balikkan je habis minyak. Total 969.4 kilometer. Hari ni kita jalan. Total almost 15 jam. 14 jam 55 minit. Nak sampai rumah kan, sampailah lebih kurang 980 lebih kilometer. Alright.